Kereta api tak boleh nak lakuh di antara dua teseng adik-kakak dia weh. Sama ada teseng Chongqao dan juga teseng Ronpibun. Jadi dua teseng saat ni adik-kakak, kereta api tak nak lepas mai kau ni tak boleh. Maka kalau kereta api sebelah di atas nu, kalau nak turun mai ke sebelah di bawah lagi kau tak boleh lah. Sebabnya di antara Chongqao dengan Ronpibun saat ini yo air lipoh banyak dia kak. Di mana weh? Di Nakhon Si Thammarat. Lalu tu adik-kakak pihak bertanggungjawab ni dia pun telah istihar marilah. Dia katanya dia kena tukar jadual sementara. Tu dia peraplian peraplian การเดินทางชั่วคราวadik-kakak. Dan dia tutup jalan tersebut itu saat ini menyebabkan ni gobok kereta api tu adik-kakak. Jadi perjalanan ni gobok-gobok yang amun goyak pada adik-kakak kita ni jadi sekat sikit sebanyak lah. Mana kata adik-kakak di antaranya gobok 85 dengan 8 ni. รถด่วนที่ 85/86 hak ni dia tak berjalan mari siapa di antara Tung Song Nakhon Si Thammarat. Kerana lepas ada tu ada air gapo tu adik-kakak dia dah. Maka apabila dia tak jalan dua ni, kalau hak pasang penumpang nak pergi siapa ke tes yang bawah lagi tu, dia akan muat dengan kereta bah lah. Muat dengan kereta bah pergi ke tempat kereta api gerak jalan. Dan yang keseterusnya adik-kakak Nakhon Si Thammarat dengan Krungthep Amphivat ataupun di Bangsa ni lah. Dia tukar. Tukar pergi di Tung Song. Nakhon Si Thammarat tu dia tak gerak dululah. Tukar Tung Song Krungthep Amphivat adik-kakak dia dah. Manakala bahagian keduanya adik-kakak ni kereta kebun Tongtin 445. Chumpon Hat Jai adik-kakak dia dah. Dia bergerak sapanya di kawasan mana ni? Dia pergi sapa di Tung Song saja. Lepas tu kereta gobok 44 ni Tung Song Chumpon tu dia potong klik pergi kat tu semula. Jadi tak ada siapa ke bawah ni jugalah adik-kakak dia dah. Manakala kereta Hat Jai Chumpon ni adik-kakak dia gerak lagi. Hat Jai pergi beradu di kawasan Chumthong saja. Lepas pada tu Chumthong saat ni klik mai ke Hat Jai pula adik-kakak. Tak ada siapa ke sebelah di atas ni juga dah. Hak ni bahagian ketiga pula adik-kakak dia weh. Hak ni kereta Tongtin 447 Surat Thani Sungai Kolok. Surat Thani Sungai Kolok ni adik-kakak dia pergi siapa di Tung Song. Lepas tu dia klik semula. Tung Song siapa ke Surat Thani. Tak boleh nak mai kat ni kerana air duk sekat situ adik-kakak dia dah. Tu dia. Dan yang keseterusnya adik-kakak kereta Sungai Golok Surat Thani ni. Dia gerak pergi siapa di tes yang Hat Jai saja. Lepas pada tu Hat Jai dia turun mai siapa ke Golok mulalah. Sebabnya kereta api tak boleh nak pergi ke sebelah di atas ni dah. Ya sebab lagu ni adik-kakak, tetapi kalau kita naik kereta api misal katanya kita ni tersekat di antara Ronpibun dengan Chongqao saat ni ke, dia wadu sini, lepas tu dia ambil kereta bah pergi naik di depan tu. Supaya kita boleh naik kereta api sampai pergi ke tempat kita nak tuju adik-kakak dia dah. Inilah maklumat berkenaan dengan layanan kereta api kerana sehari dua ni ke masih lagi duk timpa boh ataupun banjir kuat di kawasan wilayah Nakhon Si Thammarat adik-kakak dia dah. Kalau adik-kakak nak tahu maklumat lagu mana kok bolehlah kita direct telefon ke selalu dah kepada pihak pejabat kereta api ataupun การรถไฟ แห่งประเทศไทย di nombor telefon 190. Share siapa belakang-belakang video ni supaya orang boleh tahu dan juga kita boleh nak urus di dalam perjalanan kita.